Hari ni nak try makan sukiya bowl. Boleh, jom. Tapi kalau yang restoran Jepun tu dia ada ikan saja. Daging. Boleh lah daging. Daging, lepas tu yang ayam yang satu tepung tu potong Jomlah kita try makanan Jepun tu. Pernah makan? Sukiya bowl. Oh, tak pernah. Jom kita try. Tapi daging kan? Daging pun ada kan? Daging, ayam. Yang tadi tu Sweet masak and apa? Ada yang savoury. pedas tak? Ada, Oh, dia tak pedas pedas. ada. Kot tak takut honey ni. Boleh lah. Oh, Ni ayam. Ni ayam. Kari dia tak? Tak ni. Ni kari Jepun. Ni apa? Ramen? Oh, noodle. Ni noodle. Noodle. Tadi nasi kot. Teriyaki chicken. Belut. Tak. Apakah ini? Lakat. French fries. French fry, yakiniku daging ni. Takoyaki. Ajalah kita duduk dalam makan dulu kan? Yang dah lapar dah kan? Lapar je. Dia kena tu. order. Ini besar. Jom. Nah, tak, kita kan siap masuk dulu. Makan tak nak imamnya dia. Oh, besarnya. Oh, dia tak Ni dah banyak. Ni apa nama? Kimchi. Ni kimchi. Ini order tadi kan? Kita campur kimchi. Gyoza. Dua je. Kan RM2 lebih je. Okey lah RM2 lebih. Dia punya ini kat dalam. Tak, ni bukan. Ni kat dalamnya makan tadi. apa? Sok kat Makanan nasi. dalamnya. Makanan nasi. Ni miso soup. Ni lagi satu. Large. Ni large ke? Large. Ni large kan? Yang mana? Custom dalam lagi tengah. Satu. Deep fried chicken gyoza roll set ni. Ni bawah ni. Kimchi yakinaki don. Kita dah buang dulu. Terbuang tadi. Macam ni. Dah buang. Kimchi aku ni drawing ni apa benda? Ni. Sebab nak pedas. Oh, bila dia hantar dia tinggal kosong. Tapi ni tak ada kosong. Kan ni kosong kan. Yang ni kan. Alamnya apa nama? Yakiniku dong. Ini yang sama macam kat dalam order ni. Tu apa? Takoyaki. Finish everything? So finish everything? Or we still have some? Gyoza. Oh, kena order balik lah. Tak apa. Makan Apa lah dah ni. kongsi je lah dengan mana. Tak apa. Kongsi je sebab banyak. Ya. Banyak nasi dia terlalu banyak. Makan sikit je, tak ada makan banyak, sikit lah. Sama ke daging tak ayam? Sama. Tak, ni lain. Tu yakiniku. Nah. Ada. Ada rasanya. Ada rasanya. Ni apa? Ni, Kenapa merah-merah? Kimchi. kimchi. Yang pedas. Kimchi masam. Merah rasa. Kimchi ni apa rasa? Kimchi masam. Korea. Tu Sedap. lettuce. Sorry. Kobe. Yang tak boleh dia makan lain tak ayam. Masam tak? Kita order. Ayam ni. Ha? Rupanya ni bukan ayam lah kot. Ni seaweed ya? Ni macam ni. Miso soup. Miso soup dengan ni. Ayam makan? Ambil. Abang pernah makan tak miso soup tu? Susu ni apa? Soup rumput laut. Soybean. Rumput Miso laut. tu soybean. Oh, soybean. Apa yang cakap ni? Dia tak rasa minum green tea ada rasa macam mana. Sedap ke? Tak ada gula Ada lah. lah ayam. Dah, sedap. Nak lagi? Tak nak. Cukup lah. Kenyang ke? Kenyang.